10 negara merdeka di bulan Jun. Kemerdekaan ialah pemerintahan sendiri oleh penduduk dalam sesebuah negara yang secara amnya menuntut kedaulatan. Istilah kemerdekaan digunakan untuk membezakan dengan penaklukan yang merujuk kepada sesuatu kawasan sebagai wilayah yang dikawal oleh sebuah kerajaan luaran dari segi politik dan tentera. Perkataan ini kadang juga digunakan dalam erti kata yang lebih lemah untuk membezakan dengan hegemoni yang merupakan kawalan sebuah negara secara tak langsung oleh sebuah negara yang lebih kuat. Bagi 10 negara yang saya senaraikan ini, bulan Jun adalah bulan istimewa. Ini kerana pada bulan Jun, negara-negara ini menyambut hari kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Bukan sahaja mengorbankan harta, tetapi juga nyawa saudara mereka untuk mendapatkan kebebasan. Samoa 1 Jun 1962, Filipina 12 Jun 1946, Iceland 17 Jun 1944, Croatia 25 Jun 1991, Mozambik 25 Jun 1975, Madagaskar 26 Jun 1960, Somalia 26 Jun 1960, Djibouti 27 Jun 1977, Seychelles 29 Jun 1976 dan Republik Demokratik Kongo 30 Jun 1960.